حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى والدينا وخصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا في الدنيا والآخرة، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ ابن محمد عنف وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المستغفرين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من الموحدين وجعلنا من المخلصين له الدين وجعلنا من العارفين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال المصنف كلمة قيامه بنفسه، يعني قيامه تعالى بنفسه. arti qiyamuhu binafsi, berdiri ia dengan sendirinya, yakni Allah itu berdiri dengan sendiri. Jangan kita faham berdiri dengan sendiri itu dengan makna berdikari. Jangan pula kita faham berdiri dengan sendiri itu Allah memperbuat sesuatu tanpa perlu kepada alat ataupun pertolongan. Maka faham yang macam itu adalah salah dalam makna qiyamuhu binafsi. Allah Ta'ala tidak memerlukan pertolongan atau alat di dalam tiap-tiap perbuatannya itu
pengertian dalam sifat wahdaniyah, iaitu wahdaniyah pada perbuatan, wahdaniyah pada af'al. Jadi ramai orang yang salah faham, dia kata Allah berdiri dengan sendiri itu dengan makna berdikari. Berdikari itu maknanya Allah tak berhajat kepada pertolongan ataupun alat pada pihak yang hendak menjadikan sesuatu. Maka itu fahaman yang salah sebenarnya. Fahaman yang salah dalam pengertian sifat qiyamuhu binafsi. Jadi pengertian yang dia faham tu sebenarnya di dalam pengertian wahdaniyah pada af'al, iaitu keesaan pada perbuatan, dalam bab wahdaniyah tu, bukan dalam bab qiyamuhu binafsi. Jadi apa makna qiyamuhu binafsi ni? Kita tengok di bawah apa dia kata. Maka makna qiyamuhu binafsi itu, tiada berkehendak Allah Ta'ala itu kepada mahallun. Mahallun maknanya tempat ataupun zat yang lain daripada zatnya yang maha tinggi untuk ia wujud. Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat yang lain untuk ia wujud. Kalau sifat tu perlu kepada tempat untuk dia wujud. Tapi kalau zat tak berhajat kepada tempat, sebab dia sendiri adalah tempat. Dia sendiri adalah diri. Sifat tidak berhajat, sifat berhajat kepada diri untuk dia wujud. Diri tak berhajat kepada diri yang lain untuk dia wujud. Kerana diri itu, wujud itu sendiriannya. Contohnya diri macam mana? Diri macam cawan ni. Diri tu macam cawan. Cawan ni, wujud cawan tak berhajat kepada diri yang lain untuk dia wujud. Tapi warna putih ni sifat kepada diri cawan. Warna putih ni dia berhajat kepada diri untuk dia wujud. Sebab apa? Sifat tidak boleh wujud sendiri, melainkan dia kena menumpang pada diri sesuatu. Diri sesuatu dia tak menumpanglah pada diri yang lain, kerana diri itu wujudnya sendiri. Baik, faham? Macam warna hijau pada daun. Daun itu diri. Maka diri itu tak menumpang pada diri yang lain untuk dia wujud. Hijau itu sifat daun. Hijau itu adalah sifat. Sifat tak boleh wujud sendiri, melainkan dia kena menumpang pada diri, iaitu diri daun. Begitulah seterusnya. Begitulah zat Allah. Zat Allah ini adalah diri. Maka diri itu tidak berhajat kepada diri yang lain untuk ia wujud. Maka diri itu wujudnya sendirian. Ya. Baik. Jadi Allah itu adalah zat. Dia bukannya sifat. Allah itu adalah zat. Allah bukan sifat. Maka apabila zat, iaitu diri, dia tak berhajat kepada diri yang lain untuk ia wujud. Tapi kalau sifat kena ada pada suatu diri untuk dia wujud. Baik. Jadi Allah tu bukan sifat untuk dia wujud, yang berhajat kepada diri. Dia sebab apa? Sebab Allah itu sendiri adalah diri ataupun zat. Ya. Jadi macam daun tadi,
Daun itu adalah diri. Diri itu maknanya apa dia? Kalau pihak makhluk kita panggil apa? A'yanun. Hijau itu arad. Arad tidak boleh wujud sendirian, melainkan dia menumpang pada a'yan. A'yan itu tidak menumpang pada mana-mana a'yan yang lain. Dia wujudnya sendiri. Begitu, fahamnya gitu. Maka baik, kita sambung tadi, kita baca lagi sekali bagi tahqiq, faham. Maka makna qiyamuhu bi nafsi itu tiada berkehendak Allah Ta'ala itu kepada mahallun. Apa dia mahallun? Yakni zat yang lain daripada zatnya yang maha tinggi. Tak berhajat kepada zat yang lain untuk ia wujud, kerana dirinya sendiri itu adalah zat. Dan tiada berkehendak pula kepada mukhassisin, kepada mukhassisun. Kalau Arabnya ila mukhassisin, baca Melayu kepada dia tak kisah dia nak buat apa bagi depan pun. Mukhassisun. Apa dia mukhassisun? Yakni fa'il yang menjadikan dia, iaitu yang menjadikan dirinya, sesuatu yang menjadikan dirinya. Allah tak berhajat kepada sesuatu yang menjadikan dirinya, yang mentadbir dirinya. Bahkan dialah yang menjadikan sesuatu dan mentadbir sesuatu. Maka dengan kaya ia daripada zat itu, maka dengan kaya ia daripada zat itu, apa maksudnya kaya ia daripada zat? Yakni tidak berhajat kepada zat yang lain untuk ia wujud itu, gitu. Maka dengan kaya ia daripada zat itu, yakni maka dengan tak berhajat ia kepada zat yang lain untuk ia wujud itu, melazimkan ia zat, yakni mestilah Allah itu adalah zat. Melazimkan, yakni mestilah ia, yakni diri Allah itu adalah zat, bukan sifat. Kerana sifat itu tak dapat tiada, bahawa ia berkehendak kepada zat. Sifat tak boleh wujud sendirian, melainkan dia kena ada zat untuk ia wujud. Macam warna tak boleh wujud sendiri, melainkan dia wujud pada satu diri benda yang lain. Benda ni selalu kita sebut, bukan? Jadi banyaklah yang faham. Siapa yang belum faham zat dan sifat, angkat tangan. Semua dah faham, faham tak faham? Saya tanya, tak faham tak? Saya tanya, tak faham. Kita tanya, ada faham ke? Faham. Nanti ada pula yang ukur langit nak buat galah. Tadi ada seorang dah ukur langit nak buat galah. Siap dah ukur? Baik, dan tiada sah ia berdiri. Tanya tak faham, tanya, tak mau tanya, tak apa. Dan tiada sah, ini tidak masuk akal. Dan tiada sah ini tidak masuk akal, tidak diterima oleh akal. Ia sifat itu berdiri dengan sendirinya. Tak masuk akal sifat itu berdiri dengan sendiri.
Sama ada sifat itu sifat qadim atau sifat baharu. Sifat qadim iaitu sifat Allah Ta'ala. Sifat baharu iaitu sifat segala makhluk ini. Sifat baharu seperti warna, bentuk, warna, bentuk, ya, rasa, lagi apa lagi? Bau, bunyi. Itu semua sifat baharu. Sifat qadim itu sifat Allah, seperti segala sifat ma'ani Allah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Maka lagi sekali saya terangkan, takut terlupa, sifat makhluk dinamakan arad. Arad tidak boleh wujud sendiri, melainkan menumpang pada diri benda, iaitu dinamakan a'yan. Faham yang tu? Sifat Allah pula dinamakan sifat. Dia ada dan tetap di zat Allah Ta'ala. Tak boleh kita kata sifat Allah itu menumpang pada zat Allah. Haram. Haram kita berkata sifat Allah itu menumpang pada zat Allah. Hukumnya haram. Jadi nak kata apa? Kita kata sifat Allah itu ada dan tetap di zat Allah Ta'ala, qadim lagi azali, lagi baqi. Qadim lagi azali, ini tidak ada mula bagi adanya. Lagi baqi, ini kekal selamanya, tak musnah dan tak binasa. Baik ya, habis. Dan demikian lagi ia kaya daripada fa'il. Itu melazimkan ia qadim, bukan ia baharu. Dan demikian lagi, ini begitu jugalah. Dan demikian lagi, yang ini begitu jugalah. Ya Allah Ta'ala itu kaya daripada fa'il, maknanya tidak sekali-kali ia berhajat kepada yang menjadikan dirinya. Ia kaya daripada fa'il, tidak sekali-kali ia berhajat kepada yang menjadikan dirinya. Melazimkan ia qadim, yakni mewajibkan iaitu bersifat qadim. Melazimkan ia qadim ni mewajibkan ia bersifat qadim. Maka tentulah lazim ni mewajibkan ataupun tentulah ia Allah itu qadim, yakni bersifat qadim. Bukan ia baharu, yakni bukanlah Allah itu baharu. Kerana yang berkehendak kepada fa'il itu segala yang baharu. Yang berkehendak kepada fa'il, yang berkehendak kepada yang menjadikan itu. Segala yang baharu ini ialah segala yang baharu. Baik, habis.
Kata Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala. Bukan. Syekh Suhaimi tu. Betul. Kata Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala. Dan segala maujud zat itu dengan nisbah kepada mahallun dan mukhassisun. Dan segala maujud itu, ini segala makhluk yang ada itu dan segala maujud zat itu, yakni segala diri makhluk yang ada itu dengan nisbah kepada mahallun, yakni kepada tempat untuk ia wujud, dan mukhassisun, yakni yang menjadikan dirinya terbahagi ia atas 4 bahagi. Kita baca balik. Baca balik di atas. Baik, kata Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala, apa kata dia? Dan segala maujud zat itu, ni segala perkara yang ada itu, gitu. Dan segala maujud zat itu, yakni segala perkara yang ada itu dengan nisbah, yang dengan dibandingkan, yakni ditilik pada pihak apa dia? Mahallun dan mukhassisun. Mahallun maknanya tempat wujudnya. Mukhassisun, yakni yang menjadikan dirinya. Terbahagi ia atas 4 bahagi. Baik, apa dia? Qismun, bahagian yang pertama, qismun anil mahalli wal mukhassisi wa huwa zatullah ta'ala. Bahagi, satu bahagi. Ini satu bahagi, ini bahagian yang pertama, kaya ia daripada zat dan kaya ia daripada fa'il. Jadi tak perlu ia kepada zat yang lain untuk ia wujud, dan tak perlu ia kepada sesuatu yang menjadikan dirinya, iaitu zat Allah Ta'ala. Qismun muftaqirun ilaihima wahwal a'radu. Tengok, wahwal a'radu, arad. Dan bahagian yang kedua berkehendak kepada keduanya, yakni berkehendak kepada zat, tempat berdirinya, ini tempat ia wujud. Berkehendak pula kepada fa'il yang menjadikan dia, iaitu yakni berkehendak kepada Tuhan yang menjadikan dirinya, iaitu segala arad yang baharu. Iaitu segala arad yang baharu ni, segala sifat yang baharu seperti warna dan sebagainya. Dia berhajat kepada tempat, dia berhajat pula kepada yang mentadbirnya.
Wa qismun muftakirun ilal mukhassisi dunal mahalli wa huwal ajramu. Qismun muftakirun ilal mukhassisi dunal mahalli wa huwal ajramu. Dan bahagi yang ketiga, berkehendak kepada yang menjadikan dia, tiada berkehendak kepada zat yang lain, iaitu segala ajram. Ini iaitu segala a'yan. Segala a'yan itu diri makhluk, iaitu tiada berkehendak kepada zat kerana ia zat. Yang tak berhajat kepada diri sesuatu kerana ia sendiri adalah diri, dan berkehendak ia kepada fa'il yang menjadikan dia kerana ia baharu. Tentulah sentiasa berkehendak kepada yang membaharukan dirinya. Kita baharu datang ke surau. Tadi kita di asrama, sebelum tu kita di bilik air, sebelum tu kita di padang, sebelum tu kita di mana-mana jugalah. Maka semua tu adalah baharu. Baharu berlaku, baharu berlaku, baharu berlaku, baharu berlaku, baharu terjadi, baharu berubah. Maka kita sentiasa mengalami perubahan tu lah. Tadi kita duduk sana, paling sana, ni paling ke sini, tu paling ke tengok ke kita, paling ke atas pula. Itu maknanya apa dah? Itu maknanya kita sentiasa berubah-ubah. Berubah-ubah tu maknanya arad. Ya. Maka siapa yang mengubah-ubahkan tu? Bukan kita mengubah sendiri, Allah yang mengubahnya. Jadi arad ini berhajat kepada tempat untuk ia wujud, dan berhajat pula kepada yang mengubah-ubahnya. Kalau a'yan berhajat kepada yang menjadikannya. Dia sendiri tak berhajat kepada satu benda yang lain untuk ia wujud, sebab dia sendiri adalah diri. Faham kan? Baik, habis. Dan bahagian ketiga, berkehendak kepada yang menjadikan dia, tidak berkehendak kepada zat yang lain, iaitu segala ajram. Iaitu tidak berkehendak kepada zat kerana ia zat. Ini kerana ia sendiri adalah zat. Dan berkehendak ia kepada fa'il yang menjadikan dia kerana ia baharu, titik. Wa qismu mawjudun fil mahalli wala yaftaqiru ila al-mukhassisi wa huwa sifatullah ta'ala. Dan bahagian yang keempat, iaitu adalah ia pada zat, dan tidak berkehendak kepada fa'il kerana ia qadim, iaitulah sifat Allah Ta'ala. Baik, habis. Itu 4 jenis, 4 perkara mengenai maha terkaya, maha mengenai mahallun dan mukhassisun. Tajuk dia 4 perkara mengenai mahallun dan mukhassisun. Lepas tu tulislah 4-4 tu di bawah dia.
Mahalul makna dia apa? Tempat ataupun diri. Mukhassisun yang menjadikan. Baik, habis. Kita berhenti sekat dulu. Kemudian katanya, dan tiada harus dikatakan sifat Allah berkehendak kepada zat. Ni selalu kita sebut ni. Dan tiada harus, yang ni haram. Kita kata sifat Allah berkehendak kepada zat. Titik di situ. Baik, habis. Baik, nak baca soalan. Soalan kemarin. Jika kita mengundi, ni bab mengundi, seseorang calon untuk menjadi Perdana Menteri. Dia kira ke calon Perdana Menteri pula dah. Dia mengaji tauhid, dia boleh tanya calon Perdana Menteri. Patut tanya mufti ni. Lepas ni pergi tanya mufti pula. Jika kita mengundi seseorang calon untuk menjadi Perdana Menteri, yang mana semua rakyat sudah maklum bahawa dia seorang yang liberal dan menolak hudud. Jika kita undi lalu dia menang dalam pilihan raya dan memerintah secara zalim, adakah kita akan berdosa kepada sekalian umat Islam? Soalan tu kena tanya mufti betulnya. Pasal dia orang besar, nak pilih orang besar kena tanya orang besar kan. Tanya orang cik besar sikit. Tapi dia tanya, kita jawab pihak, kita wakil mufti lah. Dia tanya, jika kita mengundi seseorang untuk calon menjadi Perdana Menteri, yang mana semua rakyat sudah maklum bahawa dia seorang yang liberal dan menolak hudud, jika kita undi lalu dia menang dalam pilihan raya dan memerintah secara zalim, adakah kita akan berdosa kepada sekalian umat Islam? Ya, berdosa. Kenapa? Dah tahu dia zalim, pergi undi dia apa? Ar-radu bil maksiyati maksiyatun. Redha kepada maksiat itu maksiat. Redha kepada berdosa itu, kita pun berdosa sekali. Baik, habis. Kedua, bagaimana cara bertaubat atau perbuatan mengundi pemimpin zalim? Wajibkah memohon maaf secara umum? Baik, kalau kita dah mengundi pemimpin secara zalim, maka wajiblah kita bertaubat kepada Allah. Lepas tu jangan ada undi dia lah. Kita dah undi dia, kita ingatkan dia tak zalim lah kot. Rupa-rupanya lebih zalim pada hal lepas-lepas. Maka kita wajib dah taubat
Tak wajib taubat pasal kita tak tahu. Tapi kalau kita tahu dia ni orang zalim, orang yang tak akan buat Islam, kita undi juga, bermakna kita menyokong kepada kezaliman, maka wajib kita bertaubat. Maka wajib taubat tu macam mana? Wajib taubat itu kita minta ampunlah dengan Allah Ta'ala di atas kesalahan kita yang telah mengundi calon yang tidak Islam. Wajib tak minta maaf secara umum? Kalau mengundi saja tak wajib. Tapi kalau kau berkempen, yang tu wajib. Kita tolong kempen supaya menang orang zalim, maka itu wajib kita minta maaf secara umum. Pasal dulu kita sudah menipu orang. Baik, habis. Pandai dia tanya. Ni semua nak kena. Ambil satu Ustaz. Baik, soalan yang kedua. Mohon pencerahan tentang orang yang solat duduk di lantai. Ni bagus punya soalan. Pasal apa? Selalu kita tengok orang sembahyang duduk atas kerusi, duduk di lantai, macam-macam cara. Mana satu betul? Baik, kita tanya balik. Kita baca dulu soalan dia apa. Dia tanya, mohon pencerahan tentang orang yang solat duduk di lantai. Di lantai bukan atas kursi. Jika dia solat tanpa berdiri semasa takbiratul ihram kerana dia ada masalah, bukanlah betul-betul daimul hadas, tapi ada air kencing akan keluar jika mula-mula nak mula solat, sebab dia terpaksa buang air kecil sebelum wudu. Ada orang suruh kencing awal setengah untuk elak perkara ini, tapi dia tak boleh buang air kecil awal, risau akan keluar lagi dekat masa nak ambil wudu. Jadi bila solat nak elak daripada keluar air kencing, dia terus duduk masa takbiratul ihram sebab khawatir air kencing keluar. Biasanya akan terkeluar kalau banyak pergerakan. Adakah tak sah solatnya sebab takbiratul ihram dalam keadaan duduk? Wajib qada kah? Sebab ada ustaz kata kes macam tu dibolehkan takbir tanpa berdiri. Ustaz mana pula? Tak tahu. Orang yang boleh berdiri wajib solatnya berdiri. Kencing keluar, kencing tak keluar, itu masalah lain. Kencing keluar ke, kencing tak keluar ke, itu masalah lain. Orang yang nak sembahyang, yang boleh berdiri, wajib solatnya berdiri, wajib takbiratul ihram berdiri, dan wajib menyelesaikan solat seperti mana biasa menurut rukun solat yang 13 tu. Tak boleh buat alasan saya ni solat duduk sebab takut air kencing keluar. Tak boleh. Melainkan dia solat duduk tu pasal memang dia uzur, tak boleh berdiri. Dia kalau berdiri dia akan jatuh.
contohnya. Kalau berdiri dia akan jatuh, contohnya. Tapi kalau dia boleh berdiri tak akan jatuh, dia wajib diri. Faham? Kalau orang tu memang tak boleh berdiri, melainkan dia kena duduk. Kalau duduk diri jatuh, maka dia boleh sembahyang duduk. Tapi kalau dia berdiri tu keluar air kencing, kalau duduk baru tak keluar air kencing, maka dia nak sembahyang tu duduk, tak boleh. Dia kena berdiri juga. Faham tak? Faham tak? Sebab tak faham? Tak faham. Syahmi faham? Faham tak faham? Kalau Syahmi faham, orang lain boleh faham lah. Umat faham tak? Betul ke? Umat percaya ni. Sekali dia buat galah nak tolak langit pula. Buka lah pula. Umat? Buka lah? Belum? Baik itu dua masalah. Jadi kalau dia nak mengelakkan daripada keluar air kencing dalam solat, lalu dia pun duduk, lalu takbiratul ihram, sah tak solatnya? Memang tak sah lah. Memang tak sah. Solat duduk kerana takut keluar air kencing, jika berdiri maka tak sah solatnya. Jadi macam mana nak solat? Maka orang yang keluar kencing ni masa solat, dia ada kaedah yang tersendiri. Dia mesti berdiri juga, tapi kaedahnya tersendiri. Nak menyelesaikan masalah dia bukan dengan solat duduk, tidak. Pasal dia boleh berdiri, maka dia wajib berdiri. Sekarang ni masalahnya ialah di anunya. Di anunya tu selalu keluar air kencing. Maka orang yang selalu keluar air kencing ni, selalu kencing ni ada dua jenis. Orang yang selalu kencing ini ada dua jenis. Maka orang itu kena kenal dirinya itu siapa. Sama ada dia itu orang yang kencing boleh berhenti, tetapi lambat berhentinya. Yang dinamakan kencing lambat berhenti. Kencing K lambat, L berhenti, B KLB. Itu dia. Kalau jawinya kaf lam ba, kencing lambat berhenti. Ini satu kes. Orang yang kencing lambat berhenti, dia wajib kencing. Ataupun kita kata apabila dia kencing, orang yang KLB ni, apabila ia kencing, dia wajib istibrak. Istibrak ni apa dia? Bersungguh-sungguh dalam memastikan kencingnya sudah berhenti. Seperti berjalan-jalan, berlompat-lompat, ataupun berurut. Kalau lelaki, dia urut dari lubang punggungnya sampai ke pangkal zakarnya. Kalau orang perempuan, dia urut dari pusatnya sampai ke pangkal anunya. Ini pekah, bukan mencarut. Saja dia kata ustaz apa mencarut dalam surau. Ni mengaji, nak bagi faham, mengerti.
Saya bukan mencarut. Soalnya ada pula orang terlebih warang. Tak apa ustaz ni. Ada dalam kain dia sebut. Ni mengaji pekah. Nama dia. Kalau tidak doktor nak ngaji guna. Tak boleh sebut. Ni bukan doktor. Ni cara nak sembahyang. Jadi kalau orang perempuan kencingnya lambat berhenti, dia urut dari pusatnya sampai ke pangkal anunya. Kalau lelaki kencing lambat berhenti, dia kena urut dari awal punggung, lubang punggung itu sampai ke pangkal anunya. Maka urutnya janganlah terlalu lama. Sekadar memberhentikan kencingnya. Kalau lagi lama urut, lagilah banyak dia akan keluar. Sebab urat ataupun hos air kencing itu dia seperti kantung susu lembu, kantung susu kambing. Lagi diperah, lagi banyak keluarnya. Maka makin banyak was-wasnya. Maka diurut sekadarnya, sekadar boleh berhenti. Menurut kebiasaan berhentinya. Itu pengalaman sendiri. Sebab sendiri punya, sendiri mesti tahu. Jadi kalau biasanya dia urut 15 kali akan berhenti, cukuplah dengan 15 kali itu. Jadikan kelaziman. Dengan lebih-lebih lah. Nanti dia bertambah lagi keluar, lagi bertambah was-was. Kalau 50 kali, 50 kali. Itu sendiri punya, sendiri tahulah. Sendiri kelebek. Tengok. Baik, habis. Kemudian dia basuh. Kemudian dia ambil wudu. Kemudian sembahyanglah dia. Dia boleh ambil wudu sama ada sebelum masuk waktu ataupun selepas masuk waktu. Asalkan kencingnya sudah berhenti. Dan dia wajib solat berdiri, takbiratul ihram pun berdiri sampai habis semua. Ikut tata cara rukun sembahyang itu. Tak boleh sembahyang duduk dengan sebab takut air kencing keluar, tak boleh. Kalau dah sembahyang air kencing keluar, wajib berhenti sembahyang, basuh balik. Kemudian ambil lagi wudu. Kemudian sembahyang semula. Jadi dia kena faham tentang dirinya. Berapa lama masa dia ambil untuk dia berhenti kencing itu, dan ada masa untuk dia solat sampai kencing yang baru datang pula nak keluar. Dia kena faham dirinya. Jadi kalau orang tu solat, dia fahamlah dirinya macam mana. Itu bagi KLB, kencing lambat berhenti. Faham tak? Dia berhenti cuma lambat. Jadi dia kena ambil inisiatif yang sebegitu. Satu. Orang kedua. Itu kes pertama, KLB. Baik, kes kedua, orang sentiasa keluar kencing. OSKK. Orang sentiasa keluar kencing. Tulis OSKK. Tu dia punya postcode dia. Postcode lah, password dia, shortcut dia, short form dia. Macam mana OSKK ni? Orang sentiasa keluar kencing ni. Orang sentiasa keluar kencing ni dinamakan orang yang sil baul. Sil baul sentiasa kencing. Sil sentiasa, baul kencing. Faham? Sil sentiasa, baul tu kencing. Sentiasa keluar kencing. Tak kira lelaki, tak kira perempuan, dia kencing keluar, selalu keluar. Bukan kejap-kejap keluar, kejap-kejap keluar. Dia sentiasa keluar titik, ni keluar lagi. Duduk dekat dia, bau air kencing. Yang macam ni jarang ada. Jarang sangat. Yang selalu kita ada tu kes ni, yang tadi tu KLB, kencing lambat berhenti.
Jadi kalau OSKK ni, orang sentiasa keluar kencing ni ataupun sil-sil baul ni, dia ni bila masuk waktu baru boleh dia basuh anunya, kemudian bungkus anunya dengan sesuatu yang kalau keluar air kencing tak akan mengalir sampai ke kain, tak akan meleleh sampai ke kain. Bungkuslah adalah dengan kapas ke, lepas tu bubuh pula plastik ke, pandai-pandai lah kau. Kan? Kalau orang perempuan pakailah pampers ke apa ke, yang mana tak akan meleleh lah sampai kena kain telekung dia. Lepas tu barulah berwudu. Kemudian segera sembahyang fardu. Jadi orang yang OSKK ni, dia wajib basuh kemaluan dia bila sudah masuk waktu. Contoh dia nak sembahyang zuhur, dia dengar azan zuhur tu, masa itulah baru dia masuk bilik air, basuh-basuh, balut bungkus, lepas tu dia ambil wudu, terus solat. Dia tak tunggu lama-lama. Ya, faham tak? Itu kes dia kena buat lagu tu. Maka lepas solat fardu, dia nak sembahyang sunat pula. Boleh tak? Boleh. Kena basuh tak lagi? Tak payah. Dia terus sembahyang sunat. Berapa kali sunat pun tak apa. Walaupun 1000 rakaat sembahyang sunat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tak apa, boleh. Tapi kalau dia nak sembahyang qada, dia nak sembahyang qada, dia kena buka balik bungkusan yang membungkusi akan kemaluannya, basuh balik semula, balut kembali, lepas tu ambil wudu semula, kemudian pakai kain, pakai lekung kalau perempuan, sembahyanglah satu qada. Jadi dia satu kali bersuci, satu kali membersihkan najis, satu kali membungkusnya, satu kali berwuduknya, satu solat fardu, dan boleh beberapa solat sunat. Faham ya? Jadi masa dah bungkus tu keluar air kencing macam mana? Masa bungkus tu keluar air kencing, dimaafkan, sembahyangnya tak kena qada, sebab dia tu orang sil-sil baul. Jadi orang sil-sil baul, itulah hukumnya. Bila masuk waktu, baru basuh, baru bungkus, baru wuduk, terus solat dengan satu wuduk, satu fardu, dan boleh beberapa sunat. Faham? Siapa tak faham? Banyak kaji cerita ni. Jadi bezakan, ya, yang mana satu orang itu kencing lambat berhenti, KLB kah ya, ataupun orang sentiasa keluar kencing. Jadi orang sentiasa keluar kencing itulah dimaksudkan dengan sil-sil baul. Jadi orang yang sentiasa keluar kencing, kalau dia rokok keluar kencing tak batal, dia sujud keluar kencing pun tak batal. Sampai habis dia sembahyang tu keluar kencing semedang lah, tak batal. Dia tak kena qada. Sah bagi dirinya, tapi tak boleh jadi imam. Jadi imam tak boleh. Dia makmum boleh. Tapi kalau orang yang KLB, kencing lambat berhenti, dia ni wajib bagi berhenti dulu. Kemudian barulah dia basuh, kemudian berwudu, pergi ambil sembahyang. Sembahyang macam biasa. Kalau rokok dia keluar, wajib berhenti. Baik. Kadang-kadang orang yang KLB ni, kencing lambat berhenti ni, tadi dia dah kencing bersih-bersih semua dah basuh bersih-bersih. Dia buatlah seperti mana biasa. Biasanya dia buat macam tu dah. Dia urut katalah 15 kali, dia basuh, ambil wuduk, pergi sembahyang, tak ada rasa apa dah. Tiba-tiba sekali tu ya, dia dah basuh bersih-bersih, kemudian ambil wuduk, pakai baju, pergi sembahyang. Masa dia rukuk terasa macam keluar air kencing, wajib tak dia berhenti? Baik,
Dia boleh buat dua pilihan. Dia boleh berhenti, kemudian pergi belek tengok. Belek tengok tak ada pun. Tak ada apa, rasa syaitan kot dia bagi terasa macam keluar. Padahal tak ada apa pun, pada zahirnya tak nampak. Bermakna itu gurauan syaitan. Bermakna lain kali kalau terasa lagi macam tadi ni, tengah dia rokok terasa macam tadi ni, yang dia tengok tak ada apa-apa tu, lain kali kalau sembahyang terasa lagi macam tu, terus berhentilah, teruskan solat. Teruskan solat, lepas solat pergi masuk tandas, cuba pergi kelebek tengok keluar ke tak. Kalau macam dulu juga tak keluar, bermakna tu memanglah yang rasa macam tu memang syaitan. Maknanya bayangannya sah. Jadi kalau dia pergi kelebek tengok-tengok ada keluar, barulah dibasuh semula, ambil uduk semula, sembahyang semula. Kata ada apa-apa, tak payahlah, sah, ianya sah. Ni dua jenis manusia yang ada penyakit ini. Satu penyakit KLB, satu penyakit OSKK. Istilah ni ada di Pondok Syatariah sahaja. Semua di tempat lain tak ada. Istilah silsil baul tu, tu banyak dalam kitab. Baik, soalan. Orang ini memang dah tak kuat berdiri, memang dah tua, sakit lutut juga. Tadi tak mau cakap. Soalan tu biarlah penuh-penuh. Ingatkan dia semayang berdiri tu, semayang duduk tu pasal takut keluar kencing. Letih dia ni goyang. Aduh, hai. Kalau memang dia tak boleh berdiri, itu tak apalah. Tak berdiri pun tak apalah, tak boleh berdiri. Apa masalahnya? Kalau masalah, kalau keluar kencing, wajiblah dia pergi basuh kencing, kemudian ambil wuduk semula, sekali sembahyang duduklah balik. Itulah ceritanya. Cerita tak habis. Cumanya dia ni tak boleh berdiri untuk takbiratul ihram. Tak payahlah berdiri. Yang wajib berdiri ni bagi orang yang mampu berdiri. Orang yang tak wajib, orang yang tak mampu berdiri, tak wajib berdiri takbiratul ihram. Yang wajib berdiri semasa hendak takbiratul ihram bagi orang yang mampu berdiri sahaja. Bagi orang yang memang tak mampu berdiri, tak wajiblah berdiri. Boleh masa solat duduk itu takbiratul ihram dalam duduk. Adapun orang yang mampu berdiri sekadar takbiratul ihram, tetapi tidak lama lepas tu dia mesti duduk, pasal apa dia tak mampulah dia nak berdiri, itu wajib takbir dalam berdiri. Masalah orang ni, dia tak mau takbir dalam berdiri. Kerana apa? Kerana kalau dia berdiri akan keluar air kencing. Kalau tak berdiri tak apa. Begitu barangkali orang ini tanya. Barangkali begini. Jadi kalau begitu, dia ni orang yang tidak boleh berdiri. Bolehlah dia duduk, dan dalam duduk itu dia takbiratul ihram. Wajib tak dia qada? Tak wajib lah, pasal dia memang sudah tua. Barangkali sakitnya itu sehingga habis umur. Tapi kalau sakitnya tu kerana aksiden yang ada harapan sembuh, yang itu kena qada. Kalau tidak ada harapan sembuh, itu tak perlu qada.
Boleh faham? Yang ada harapan sembuh, kena qada. Maka itu panjang bicara dia tu. Ya, itu panjang bicara dia. Adakah dia solat itu bagaimana wuduknya, dia tayamum kah? Ya, itu panjang sikit bicara dia. Lain kali kita bicara panjang tu. Ambil basic tu sudah. Kalau ada bermasalahan boleh tanya pula lain kali. Saya ingin bertanya, saya salah seorang yang baru hendak belajar fardu ain. Alhamdulillah, dia nak belajar. Jadi orang nak belajar ni kita kena bagi sokongan. Ya, jangan marah dia, jangan hardik dia. Saya tak apa. Pasal apa? Pasal dia nak ngaji dengan saya tak apa. Barangkali dia pun tak kisah dengan saya. Macam apa kan? Aku berdaya pun tak apa kan? Piak pun tak nak balik. Pasal apa? Cikgu. Sama-sama hampa jangan. Sekali dia dah tumbuk ke Ustaz tak nak ngaji. Baik. Dia tanya apa? Adakah segala perbuatan saya sebelum ini dalam ibadah dinamakan ikut-ikutan? Tentang solat itu pun saya sedar, saya belajar dari ibu bapa dan guru-guru sekolah dahulu. Bagi pemula yang ingin belajar fardu ain, tiada komuniti terdekat untuk belajar bersama-sama. Maka saya mencari dan belajar tauhid daripada guru melalui online. Adakah ilmu saya itu sah? Kerana selalu ada bisikan dalam hati saya bahawa buat rugi sahaja belajar. Hang tu tak ada guru. Guru hang hanya di online saja. Hang orang Kedah ke? Tiada bertemu muka guru pun tak kenal hang, hang pun tak kenal guru. Saya takut dengan perasaan saya ini. Betul juga. Boleh faham tak soalan dia? Dia ni orang baru nak belajar tauhid. Lepas tu nak pergi belajar, guru tak ada, melainkan guru online. Maka guru online ni tengok muka dekat handphone ya. Maka cukuplah sekadar tengok muka kat handphone. Kalau boleh di soal jawab dengan dia. Tak perlulah kita tahu panjang lebar dengan dia. Nak pergi tengok pinggang dia berapa inci, dia pakai selipar berapa inci, saya 40 ke 39. Tak payahlah sampai tahu tu. Hang boleh agak dia tu muka macam lagu tu. Lepas tu boleh tanya, Ustazah, Ustazah nak tanya soalan ni, saya tak faham dah ni, Ustazah boleh tak jawab? Kalau boleh bertanya begitu, kata setengah ulama mutaakhir ini, hukumnya sah belajar. Pasal apa? Belajar yang boleh bersoal jawab itu termasuklah menuntut ilmu. Yang tak dinamakan menuntut ilmu ni mendengar ceramah yang semata-mata dirakam, yang tak boleh nak bersoal jawab. Yang tu tak nama menuntut ilmu. Tu namanya tertimpa ilmu, bukan nama menimba ilmu. Tertimpa ilmu itu mendengar ceramah rakaman. Menimba ilmu termasuklah kita mendengar online. Pasal apa? Boleh tanya. Faham itu ya? Jadi puan yang bertanya ini, dia belajar dengan online, adakah termasuk dengan belajar? Ya, mudah-mudahan termasuk dalam belajar menurut kata alim ulama mutaakhir ini. Ya, kalau boleh bertanya, bersoal jawab tu boleh.
banyak kalilah saya jawab ni. Barangkali dia baru dengar, tak apalah. Ya, tak apalah tu. Maka belajarlah terus. Maka apa yang dibisikkan telinga tu buat rugi saja hang belajar. Hang tu tak ada guru. Guru hang hanya di online, tak bertemu muka. Guru pun tak kenal hang, hang pun tak kenal guru. Maka yang duk katakan hang tu, itu syaitan. Faham? Duk katakan hang tu, itu syaitan. Dia tak bagi hang mengaji, supaya mengaji dengan dia. Mengaji apa? Kitab 52. Dah, wallahu a'lam. Kita berhenti sekat tu dulu. Ada lagi ke soalan? Ada, nak berhenti dah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Limasyayikhina wa lilmuslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik ya fattahu ya razaqa. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.